Apa gak dah. Mang ko jom kenuri sekojok lagi. Oh, podak pun tak ada. Susah payah. Tak mungkin pula mau gosok masai pergi kenuri rumah orang tu. Minta dengan lelaki duit pun tak ada duit. Koreng. Parah, betul hidup ni parah. Tun, minta abang duit, Tun. Duit apa bang? Pakai duit RM1,000 dulu. Duit RM10,000. Duit aku tinggal RM5,000 ni untuk pergi kenuri sekarang. Pakai lu. Wah. Pakai duit aku RM10,000 belum kau bayar. Abang itu memagi RM10,000 pun nak pakai ungkit-ungkit lagi dah. Aku ujung korang. Janganlah bang, ojo tu sebuku untuk aku nak tambah lagi. Nah lah. Kau aku minjam pada Kak Mak lah. Duit aja duit. Kan dia nak bagi awak duit, dia ngambil duit awak. Ngontu ni sekarang. Mayang aku nengok orang tua. Tu ke mana kat dia pergi dah dapat duit tadi tu. Dapat duit tak nampak batang hidung awak. Itulah duit cuma RM5,000 nak pergi kenuri. Maka itulah yang dipinta. Bukan dia nak ngasih awak. Awak yang mengasih dia. Tak nampak lagi batang hidung dia. Entah untuk apalah dia duit RM5,000. Dia nak minjam duit rumah Cik Mah. Entah ada Cik Mah rumah. Entah tidak agak. Mak, kejap lagi ni. Atun. Dah lah dikasih RM5,000. Pakai tak dapat apa dapat RM5,000. Kita campak lah. Kan? Nah, memanglah si Atun ni. Siapa tu? Tu mengatan tu. Apa dia buat sebalik kandang ayam? Awak tiak dia haram tak ada dia berbunyi tu. Taklah salah lagi. Bang Atan. Bang, apa buat bang? Apa dia buat nak orang tua ni? Awak bertiak pokak badak dia. Menundam biji mata dia. Apa yang dia tengok ni dia ni? Apa? Si Atun datang pula dia. Memokaklah dia gang tu, sikit lagi. Tu. Apa dia buat orang tua berkecipas tangan? La ilaha illallah bang dari tadi. Ni kau jual abang bang. Mokak kau Tun? Jadi duit yang abang pinta tadi abang bolikan paket untuk main game ya bang. Aku main game pun tak sonang. Bang boleh tak ada dalam rumah tu dah bang. Mokak kau. Aku hajak pergi kenuri kata dia badan dia ponat-ponat. Rupa inilah kerja dia menunam main game Awak bertiak tak terdengar. Bau teh ayam pun dia tidak sadar lagi baunya. Aku memang sakit kepala aku menengok orang tua ni. Ayonya bang, sakit hati aku dengan orang tua ni haram. Memang udah Atun ni. Kalau tak bersungguh tak sah. Kalah aku gari dia ni. Akan kalah aku. Atun garang kau ni. Kalah aku main game Memang Atun ni Ngapa kau tak mau nung Tun? Tak jadi kau pergi nuri dah. Apa nak pergi? Sepia pun tak ada duit. Tak mungkinlah aku kosong tangan nak pergi sedekah rumah orang. RM5,000 aku minta Tun. RM5,000 itulah lagi duit aku. Tak ada lain lagi dah. Itu hutang kau aja belum lagi dah Tun. Utang aja. Borah pun tak mau. Dia nak moli. Hutang yang dia kau nak ke mana?